Hey guys, dari zero ke hero konsep asas kimia, let's go! Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali kita dalam channel Nota Kimia Seamiruddin. Belajar kejap, result. Oh, mantap. So, jadi hari ni saya nak sambung daripada previous video yang mana sebelum ni kita dah belajar tentang konsep asas kimia kelas. Okey, kalau kita boleh recap kembali apa yang kita dah go through previous video yang mana awak diperkenalkan dengan triangle. Kalau masih ingat lagi, triangle yang saya tunjukkan macam ini. Okay, triangle ni apa? Triangle ni adalah triangle yang mana kita nak belajar dalam konsep asas kimia ni, awak kena follow dia punya level. Dia tak boleh skip. Kalau awak skip salah satu, nanti untuk pergi ke next level tu dia agak challenging sikit. Okay, so kita dah settle on this level dan hari ni saya nak masuk kepada kepada apa? Kepada untuk this video kita nak try buat soalan sikit. Okay, soalan pop quiz yang mana kita dah tengok sebelum ni, kita dah belajar konsep. So sekarang ni cuba awak applykan apa yang awak belajar dan buat sama-sama dengan saya. Okay, so untuk asid sulfurik dan magnesium kita mula. Okay, ready? Untuk tindak balas asid sulfurik dan magnesium yang ni awak perlu buat persamaan kimia yang seimbang. Jom buat sama-sama dengan saya. Macam mana nak buat benda ni kelas? Okay, so benda yang pertama adalah awak kena tahu apa? Formula kimia untuk asid sulfurik dulu, iaitu apa dia? H2SO4. Dan H2SO4 ni dia bertindak balas dengan siapa ni? Magnesium. So, bertindak balas dengan magnesium, kita nak tahu apakah hasil dia dekat belakang. So, kat sini kita nak apply teknik apa kelas? Semalam hari tu dah belajar. Semalam hari tu dah belajar dah sebelum ni. Ada dua teknik bila kita nak buat persamaan kimia. Yang pertama, konsep cinta tiga segi, ataupun yang kedua adalah sistem butter. Mana satu nak pakai ni? Cinta tiga segi lah yang awak suka tu. So dekat sini kenapa pakai tiga segi sir? Sebab yang ini adalah lelaki dan yang merah perempuan. So dekat sini awak nampak ada tiga orang yang tengah berebut bercinta. Yang tengah berebut ni seorang perempuan, dua lelaki berebut seorang perempuan. Itu cinta tiga segi lah. Awak tengok ada tiga watak dekat situ. So bila kita pakai cinta tiga segi, apa berlaku? Mg akan cuba untuk merampas sulfat daripada hidrogen kat sini. So berjaya tidak? Yes, berjaya. Sebab apa? Sebab magnesium ni lebih elektropositif berbanding dengan hidrogen. So dia boleh ambil aduk kat dia. Ambil lah kahwin, ambil lah engkau. Okay, so dia akan jadi MgSO4. So saya tulis macam ni, betul? Betul. Sebab apa? Mg2 plus, SO4 2 minus. Bila charge-nya sama, kita apply teknik copy paste. Just ambil sahaja. Okay, so apa berlaku dekat belakang kelas? Dekat belakang ni kita tengok tips yang semalam kan? Nampak je ada H yang balance ni. Kat sini ada H balance. So tak payah fikir panjang. Ada H balance. Kecil pula. Ada H balance ni kat sini. Tak payah fikir panjang, just terus ambil sahaja H2, letak dekat belakang. Jadilah gini. Okay. So adakah persamaan ni dah seimbang? Sudah seimbang, settle. Okay, ini settle. Kita pergi pada yang kedua pula. Asid nitrik bertindak balas dengan zinc karbonat. Apa dia punya persamaan kimia? So saya akan buat dulu. Asid nitrik adalah HNO3 ditambah dengan zinc karbonat. Apakah formula kimia zinc karbonat kelas? Okay, kita tengok kat sini. Zinc adalah Zn2+. Betul tak? Saya tulis kat bawah lah. Zinc adalah Zn2+. Jumpa dengan karbonat. Karbonat apa dia punya ion? Apa dia punya formula? Apa dia punya charge? Dia adalah, ataupun formula ion dia adalah CO3
H2 minus. Betul? So, bila zinc jumpa dengan CO3 2 minus, kita nak apply apa? Kat sini copy paste ke pindah silang? Tengok number dia sama. 2, 2. So, kita akan copy paste sahaja. Dia akan jadi apa? Awak just ambil sahaja zinc karbonat. Gitu. Okay, so dekat sini, apa yang kita akan tulis adalah zinc karbonat. Okay, bila dia bertindak balas dua ni kelas, apa berlaku next adalah, kat sini kita akan apply yang mana satu konsep tadi? Sistem butter ke cinta tiga segi? Ada 4 watak, 4 orang kat sini. Yang mana ini lelaki 1, lelaki 2. Perempuan 1, perempuan 2 lah. So dekat sini, apa yang berlaku? Dia akan change their partner. So dia akan bertukar pasangan dekat sini. So apa berlaku? Zinc akan kahwin dengan nitrat. Jangan salah ambil pasangan. Jangan tiba-tiba zinc kahwin dengan hidrogen. Mana boleh gitu. Okay, jangan tiba-tiba nitrat kahwin dengan karbonat. Tak boleh. Okay, zinc kahwin dengan nitrat. So apa berlaku dekat sini? Hasil dia akan jadi zinc nitrat. Gitu. Okay. Kalau saya tulis macam ni kelas, betul ke salah? Zinc nitrat. Isu ramai student, dia careless, dia pergi tinggal macam ni. Confident over. So dia tinggal macam ni. Apa berlaku? Salah jawapan dia. Konsep faham dah, tapi salah, careless kat sini. So kena hati-hati, kena buat checking kelas bila kita nak tulis formula kimia. Kena buat check. Check macam mana? Check zinc ni berapa charge dia. Zinc adalah, kita tulis kat sini, zinc 2 plus. Nitrat berapa pula dia punya formula ion? NO3 minus. So bila kita nampak kat sini, dia charge dia berbeza ni. Yang ni 2, yang ni 1. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan kita akan pindah silang. Gitu. Gitu. So, pindah silang. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi Zn. Ambil dulu NO3 duduk sini. Okay. So, kalau saya ambil 2, letak terus kat sini, boleh ke macam tu? Saya ambil 2, letak kat sini. Dah jadi NO32. Tak boleh. So, cara macam mana untuk kita pisahkan this number, kita akan letak letak bracket kat sini. So, 2 akan duduk kat luar. Membawa maksud 2 ni milik semua. Milik O, milik N. Gitu. So, zinc ni 1 kat sini kan? 1 sini. Tapi tak payah tulis 1. So, dia akan jadi macam mana formula kimia dia? Zinc nitrat adalah ZnNO3 dalam bracket 2. So, kat sini, apa yang sekena betulkan adalah ni. Kita kena letak 2 sebagai dia punya bracket kat sini. Baru betul. Dan last kali, nak letak apa kat belakang? Kat sini. Nampak? Yang tinggal tu siapa? Yang tinggal adalah COH. COH. Tengok ada C, ada O, ada H. Zinc dah kahwin dengan nitrat. Yang tak ada kahwin lagi, COH. Carbon, oksigen, hidrogen. So, dia orang ni akan jadi apa? Ikutlah tips yang kita belajar semalam. Yang mana saya cakap, kalau awak nampak ada COH yang tinggal, kat belakang terus jadikan dia CO2 plus H2O. Tak payah fikir nak jadikan apa. Ramai student dia buat macam ni tau. Sekejap saya tunjuk kat awak. Ini saya tengok dia kata H CO3. Dia pun letaklah kat belakang ni sebagai apa? HCO3. Gitu. Dapat macam ni salah. Okay. Bila salah ni, bawah-bawah pun salah. Itu bahaya tu. So, kat sini, apa yang kena buat adalah awak terus jadikan belakang ni sebagai CO2 plus dengan H2O. Okay. Setakat sini. Boleh faham ke kelas? So, faham boleh follow? Ini. Okay. Okay. So, now ini balance lah ke ni? Sudah balance belum? Belum balance lagi. Sebab apa ni? Zinc ada 2. Mana? Bukan. Macam mana ni? Dah balance belum? Zinc, NO3. Kat sini, CO3. Sekejap, saya tengok. H2, H. Tak balance lagi. H ni ada 2. H sini ada 1. So, tak balance lagi tu. Lagi apa lagi yang belum balance? NO3. Sini, NO3 sini ada 2. Ni, NO3 ni ada 2. So, apa saya cakap ada 2? Sebab ni 2 ni, menunjukkan kepada ni semua ni. NO3 ni kat dalam ni dia ada 2. Tapi NO3 sini ada 1 je. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena seimbangkan dia. So, 2 ni kat sini kan. Kita akan letak 2 kat depan. Letak 2 kat depan ni.
Depan HNO3 ada 2 kat sini. So maksudnya NO3 ni milik dia 2 kat depan. Ni pun 2 kat sini. Bila awak buat balance, buat seimbangkan persamaan kimia, jangan sekali-sekali awak pergi usik nombor yang kecil. Nombor yang kecil tu nombor yang duduk belakang. Okey, beza tau. Nombor kecil, nombor besar. Saya tunjuk kat sini. Okey, ada nombor. Sekejap saya tulis kat sini. Nombor besar. Ni terms yang saya guna lah. Nombor kecil. Nombor besar ni yang duduk mana? Nombor besar ni yang duduk depan. Depan formula kimia. Gitu. Ataupun depan je lah. Saya tulis depan Depan. Yang nombor kecil duduk bahagian belakang. Nombor kecil duduk belakang. Okey. Maksudnya macam mana? Contoh kat sini Nombor besar berapa nombor besar? Nombor besar 2. Duduk kat depan. Nombor kecil 3. Duduk kat belakang. Ni kecil kan? Kita tulis kecil. Ni besar. Kita tulis sama dengan huruf. Yang ni tulis kecil je. Okey. Bila kita nak letak 2. Contoh tadi kan 2 ni tak ada. Awak nak jadikan dia 2. Awak jangan sekali-sekali. Awak buat macam ni. Awak pergi tambah macam ni. Sekejap saya tunjuk. Awak pergi buat bracket semua ni. Awak letak 2. Jangan gitu. Okey. Bila kita nak buat persamaan kimia. Yang awak boleh usik hanyalah nombor depan sahaja. Nombor belakang jangan kacau. Okey. Biarkan dia macam ni, kita kena fikir macam mana aku nak letak nombor kat depan supaya dia jadi balance. Gitu. So, belakang tak boleh jadi macam ni. Salah ni. So, apa yang betul? Tadilah. Ni, 2. Letak 2 kat depan. Boleh So, bila kita letak 2 kat depan, maksudnya apa kelas? Maksudnya dekat sini, 2H. Sini pun H2. Okey, dah seimbang kat sini. Seimbang kat sini. Seimbang kat sini. Okey, zinc 1, 1. CO3, CO2. Kat sini kan? So, O sini ada O3. O dia ada 3. O sini ada 2. Tapi jangan lupa ni ada 1 O. So, O dia ada 1. 3, 3. Dah seimbang. Settle. Dah. Boleh? Faham So, jadilah dia macam ni. Dia punya persamaan kimia yang seimbang. Dapat? Okay, kalau dapat, kita pergi kepada next. Ini dia. Asid hidroklorik bertindak balas dengan serbuk kalsium karbonat. Macam mana nak buat ni? So, asid hidroklorik, apa dia punya formula kimia? Dia adalah HCl kat sini. HCl bertindak balas dengan serbuk kalsium karbonat. Maksudnya dia dalam keadaan pepejal bila cakap serbuk. So, kalsium karbonat macam mana? Kalsium dia adalah apa dia punya formula ion? Ca2+. Jumpa dengan karbonat, dia adalah CO3 2-. So, apa yang kita nak kena buat kelas? Daripada sini, dekat sini nak kena buat apa? Kalau saya tanya kat sini, Ca2+, CO3 2-, nak duduk sekali, copy paste ke pindah silang? Copy paste. Kan sebab apa? Number dia sama, 2-2. So, kita akan copy paste sahaja. Dia akan jadi macam mana kat sini? Dia akan jadi CO3. Gitu. So, apa berlaku next adalah kita nak kena tahu dia punya hasil ataupun produk dia. Jadi, macam mana? So, kat sini kita pakai sistem butter. Yes, tukar-tukar pasangan. So, Ca akan kahwin dengan Cl. Okay. Ca kahwin dengan Cl. Ca kahwin Cl. Okay. Kalau saya tulis macam ni, tinggal macam ni je. Betul ke salah? Salah. Sebab apa salah? Sebab tengok, buat checking. Ca adalah 2+, Cl adalah -1. So, by right, dia kena buat apa kat sini? Boleh copy paste yang tu je ke? Tidak. Sebab apa? Dia berbeza charge dia ni. Ni Ca2+, yang ni Cl-. So, charge tak sama, kita akan sub pindah silang. So, jadi apa kat sini? Dia akan jadi ada 2 kat sini. Boleh faham? Okey. Dan hasil kat belakang jadi apa? Sama je tadi. Ada C, ada O, ada H. Kawinkan dia, tak payah fikir panjang. Belakang jadilah dia CO2 plus H2O. Settle. Adakah dia sudah seimbang?
Belum lagi Cl ada 2, Cl ada 1, tak balance lagi. Nak buat macam mana? Settlekan yang obviously awak nampak dulu kelas. So Cl2, jadikan 2 ni depan. So dia akan jadi macam mana? 2 duduk sini ke? Salah. Bukan situ. Tapi 2 duduk depan. Macam saya cakap tadi, jangan sekali-kali nak letak nombor kecil kat bawah, kat belakang. Jangan tambah nombor kecil. Yang awak boleh tambah, boleh usik hanyalah nombor besar sahaja yang duduk kat depan. Okay, boleh? Macam ni? Okay, next. Apa lagi? Adakah dia sudah seimbang? Ca, CO3, CO3, H2. Dah settle. Balance dah. Kan? Betul tak? Balance sudah. Okay, siap. Beres? Dapat. Alright. Kita pergi pada soalan yang belum terakhir lagi ni. Okay, gas nitrogen. Macam mana formula dia? Gas nitrogen adalah N2. Dia adalah sejenis molekul kelas. Gas nitrogen. Nitrogen, unsur nitrogen N. Tapi bila dia dalam keadaan gas, kita kena tulis sebagai N2. Okay. So, ada beberapa unsur yang bila dia dalam keadaan gas, kita kena tulis dia sebagai diatom. So, macam mana nak tahu dia ada berapa? Dia ada, okay, saya tunjuk kat sini. Yang pertama adalah, kalau dia tu adalah kumpulan 17, iaitu geng-geng halogen. Yang mana kita akan jumpa dia dalam bab 4 nanti, jadual berkala unsur. Siapa dia tu? Dia adalah klorin, bromin, iodin. So geng-geng ni semua kita kena tulis dalam diatom. Sebab unsur yang duduk dalam kumpulan 17, kita kena tulis dia dalam keadaan diatom. Okay. Lagi ada tambahan, iaitu siapa? Yang ni bukan geng grup 17. Tapi bila dia dalam keadaan gas, kita kena tulis sebagai diatom. Iaitu apa dia? Tambahan dia adalah oksigen, hidrogen, nitrogen. Ini adalah unsur-unsurnya yang kita kena tulis dalam diatom kalau soalan tu cakap dia dalam keadaan gas. Okay, settle Okay, next, saya pergi kepada gas ni. Nitrogen tambah dengan siapa? Tambah dengan gas hidrogen. Sama tadi. Tambah dengan gas hidrogen. So, dia akan jadi apa kat sini? Soalan kata, dia akan menghasilkan gas amonia. So, gas amonia apa formula dia kelas? Yang mana satu cuba komen dekat saya, adakah gas amonia yang atas atau yang bawah? Mana satu ni? NH3 ke NH4? Ramai tertukar kat sini ni. Okay, awak ingat macam ni Bila dia kata gas amonia, maksudnya amonia dia terhasil dalam bentuk molekul, kita akan tulis yang atas ni. Okay, yang atas ni adalah amonia. Sementara yang bawah ni NH4 dia adalah ion. Dia hadir dalam bentuk ion yang mana awak kena ada tambah plus dekat atas. Tak boleh tulis macam ni je, salah. So dia ni adalah ion ammonium. Beza, nama dia pun lain. Ammonium untuk ion NH4+, ammonia untuk molekul NH3. Okay, so kat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi NH3. Okay. So, adakah dia sudah seimbang kelas? Belum balance lagi kan? Sebab apa? N sini ada 1, N sini ada 2, H sini ada 3, H sini ada 2. So, macam mana nak buat ni? Cara dia adalah kita kena, okay, kita tengok kat sini, N sini ada 2 kan? N sini ada 2. Ingat yang saya cakap tadi, yang boleh usik hanyalah kita boleh tambah nombor kat depan je. So, nak jadikan sini 2, sini 1. Sini 2, sini 1. Jadikan sini 2. Jadikan sini 2. So, cara dia kita letak 2 kat sini. Gitu. Awak tengok nombor besar dengan nombor kecil, awak jadikan yang kecil tu sebagai nombor besar. Faham ke maksud saya? Maksudnya kat sini kalau 2, sini 1. So, usik yang sana lah. Usik yang kecil, yang 1. Kalau sini 10, sini 5, usik yang 5. Faham ke? Kalau sini 20, sini 10. Usik yang 10. Kalau sini 50, sini 25. Usik yang 25. Untuk kita samakan dengan yang sebelah. Boleh faham? Okay, so settle kat situ, 2NH3. Next, bila saya dah letak 2 kat depan ni, okay, 2 ni milik N, settle N2. Dan 2 ni juga milik kepada H. Maksudnya kalau 2 sedaratkan dengan 3, dia jadi 6. Kat sini H akan jadi 6. So sekarang ni H kat sini 2. Macam mana saya nak jadikan dia 6? Yes, saya kena letak 3 dekat depan. So, siaplah kita punya persamaan kimia yang seimbang. Boleh faham? Settle
Dan equation yang terakhir. Okay, so dekat sini kelas, kita tengok kat sini. Kalaulah soalan tu tanya, ini adalah equation ataupun tindak balas melibatkan pembakaran. Okay, kita jumpa equation ni dalam bab 2 form 5, sebatian karbon. Yang mana ini, benda ni, mula-mula ni awak tak jumpa lagi lah. Kalau awak form 4, awak form 4 tengok video ni, tak jumpa lagi. Form 5 baru jumpa. So, kalau form 5 tengok balik video ni, oh maksudnya ini dah jumpa. So, ini kita panggil sebagai apa ni? Kita panggil sebagai propena. Okay, so dia buat apa? Dia bakar. Bila dibakar, mesti ada oksigen. So, bila tindak balas pembakaran, keyword dia kena ada oksigen. Awak kena tambah oksigen. So, apa berlaku dekat sini? Benda ni dia dah tulis dalam bentuk persamaan kimia. Cumanya, betul lah. Persamaan kimia. Cumanya dia tak seimbang lagi. Dia tak seimbang lagi ni. So, macam mana nak buat ni? Bila kita nak buat persamaan kimia seimbang, untuk benda alah ni, pembakaran, tips sebagai awak tips tips SPM macam mana nak buat adalah, okay, awak guna formula CHOR. Bukan CHOI. CHOR. CHOR tu maksudnya apa? CHO. Settlekan ikut urutan. Maksudnya mula-mula kita settlekan karbon dulu. C dulu. Dan karbon ni saya nak cakap keyword dia adalah awak tengok depan dulu. Tengok depan ni maksudnya tengok yang bahagian sini. Ini maksud saya depan. Sebelum arrow Depan ni adalah sebelum arrow. Sebelum arrow. Sebelum anak panah. Maksudnya dia adalah bahan lah. Okay. So tengok kat depan Tengok yang ni dulu. So C ada berapa ni? Ada 3. Okay. So C kat sini. Jadikan dia 3 juga. So kita akan letaklah 3 kat depan. Okay. Letak 3 kat depan ni. Settle. Okay. Yang kedua tengok H. H pun sama juga. Saya akan cakap awak tengok depan. Tengok depan dulu. Tengok depan dulu yang sebelum arrow. So tengok kat sini. H ni ada berapa? H sebelum arrow ada 8. Dan kita pergi pada H selepas arrow. Ada berapa? 2. Saya nak jadikan dia ni 8. Nak buat macam mana? Nak jadikan 8, saya kena usik yang depan saja. So saya letak 4 dekat depan. Settle. 4 darab 2, 8. Settle Okay. Last kali adalah kita tengok kepada O. O ni, last kali baru tengok O. O ni, kalau tadi tengok depan, O ni kita ubah sikit. Kita bukan tengok depan dulu, kita tengok belakang dulu. Okay, kita tengok belakang dulu kelas. Tengok belakang dulu saya tulis kat sini. Tengok belakang dulu. Maksudnya yang selepas arrow. Tengok yang selepas arrow. Okay, so selepas arrow mana? Ni. O dia ada berapa kat sini? Okay, O sini ada O milik 4 kan? So ada 4 O kat situ. Sini ada berapa O? 2 ni darab dengan 6. Okay, ni saya buat sini macam ni. O sini, O sini. So maksudnya O ni ada 2 darab dengan 3 depan. Dia adalah 6. Pasal awak tambah kat sini. 6 tambah 4 jadi berapa kelas? Jadi 10. Okay, so maksudnya sekena jadikan dekat belah depan pun 10 O juga. So sekarang ni saya tengok kat sini. Ada O kat sini. Macam mana saya nak jadikan sini adalah 10 O? Saya kena letak apa kat depan dia? Kena letak apa kat sini? Yes, saya kena letak 5. So, jadilah dia 5 O2. Maka, siaplah kita punya persamaan kimia untuk tindak balas pembakaran. Settle. Seimbang dah. Okay, boleh. Settle untuk hari ni punya session. So, nanti awak boleh cuba gunakan teknik ni untuk buat persamaan kimia yang seimbang. Okay, so next kita nak pergi kepada apa kelas? Kita nak pergi kepada 2 lagi triangle yang sebelum masuk. Dan 2 lagi triangle ni kalau awak nak belajar, awak boleh stay tune untuk next punya video. Okay, so dekat sini saya nak bagi tahu yang siapa yang nak dapatkan bimbingan secara berterusan daripada saya dan juga cikgu-cikgu pakar PTTI yang lain. Okay, awak boleh sign up untuk OTC, Online Tuition Class for 2025. Awak akan dapat bimbingan berterusan daripada awal tahun sampailah ke akhir tahun. Okay, so kelas anything awak boleh DM PTTI Online untuk info lanjut. So that's all untuk hari ni. Jangan lupa join channel Telegram Nota Kimia Sir Amiruddin dan awak boleh tanya soalan dekat sini dan jangan lupa untuk apa? Untuk klik button subscribe for this video and then share dekat kawan-kawan awak kalau rasa video ni bermanfaat. Okay, kita akan jumpa lagi dalam next video kelas. Belajar kejap, result mantap.